Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada semua tengah tengok channel paling real dekat dunia ini. Betul-betul real. Hari ini Mr. Real nak cerita kisah yang betul-betul real. Macam mana Mr. Real pelajar CGPA yang mempunyai markah yang agak menarik, tertarik dan debong, boleh kerja dalam bidang oil and gas dan sampai ke offshore. Jom dengar dan jangan skip video ini. Oh, sebelum tu tolong subscribe Mr. Real punya channel ya. Lepas SPM, result Mr. Real taklah gempat sangat, tapi cukuplah nak masuk universiti tempatan dalam bidang kejuruteraan. So Mr. Real pilih Mechanical Engineering. Entah kenapa Mr. Real pilih course ini, sebab mungkin bunyi dia cool dan glamour sikit kot. 4 tahun belajar, tapi masa tu memang Mr. Real tak terfikir pun nak masuk kerja oil and gas ataupun kerja di offshore. Tahun ketiga, Mr. Real buat internship 3 bulan dengan satu syarikat yang berada di Malaysia. Diorang ni buat kerja oil and gas dan juga kerja offshore. Masa intern tu, Mr. Real bagi komitmen 110% dekat company tersebut. Mr. Real juga jaga perangai Mr. Real, belajar rajin-rajin, dan yang paling penting Mr. Real cuba bergaul dengan rakan sekerja dan cuba bersosial dengan mereka. Setelah cukup 3 bulan, Mr. Real pergi jumpa bos Mr. Real. Bos, saya dah habis dah ni. Terima kasih kita tunjuk ajar bos ni. Nanti saya nak kena masuk universiti balik untuk sambung program saya lagi setahun. Tahu tak apa yang bos Mr. Real cakap masa tu? Bos Mr. Real cakap macam ni: kalau habis belajar nanti, kau jangan lupa kat kita orang. Kau kontak balik kita orang. InsyaAllah kita orang ada kerja yang sesuai untuk kau. Kata-kata bos itu Mr. Real simpan dalam hati. Selepas habis graduation, habis belajar, Mr. Real telah hantar resume merata-rata tempat, ke sana ke sini. Tapi bukan nasib Mr. Real, bukan lagi jodoh Mr. Real. Kerana CGPA Mr. Real yang agak terbabung dan menarik, banyak syarikat besar termasuk langsung tak pandang. Sedih bro, tersiksa jiwa raga Mr. Real pada masa tu. Setelah berhempas beberapa bulan mencari kerja, akhirnya Mr. Real teringat kata-kata bos internship Mr. Real dulu. So Mr. Real bertawakal lah untuk kontak balik bos Mr. Real yang lama tu. Dan jeng. Alhamdulillah, masa tu syarikat tu tengah sibuk dengan projek beach pool kat Sarawak. Kalau tahu apa itu beach pool, kita tunggu video yang akan datang. Okey, dan pada masa itu juga diorang tengah mengisi jawatan-jawatan kosong dalam projek tersebut. So diorang offer kat Mr. Real jawatan tersebut sebagai field engineer. So Mr. Real dapatlah kerja. Alhamdulillah, terus masuk dunia offshore. Dari intern 3 bulan jadi real player dalam oil and gas. Ini bukan sebab result Mr. Real gempak, tapi ini disebabkan attitude dan juga usaha masa Mr. Real masa intern dulu. Dan juga dengan izin Tuhan, Mr. Real dapat job tersebut. Jadi moral of the story, Mr. Real nak cakap, jangan pandang rendah pada peluang kecil dan jangan berputus asa. InsyaAllah satu hari korang akan dapat peluang ini. So korang juga kena tunjuk effort dan jaga network korang. Kalau nak suruh Mr. Real sambung lagi pasal kisah-kisah pengalaman Mr. Real, jangan lupa tolong share, subscribe dan like channel Mr. Real ni. Bye bye. Jumpa dalam video seterusnya.